Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah murid-murid yang Ustaz kasihi sekalian. So baik, sekarang kita akan melihat mengenai subjek pendidikan Islam di dalam bidang sirah. Topik yang kedua iaitu sifat tasamuf. Sifat tasamuf Nabi Muhammad yang unggul. Okey. Untuk dengan lebih lanjut, Ustaz berharap murid-murid dalam keadaan yang bersedia kerana kita akan mulakan sesi pembelajaran digital kita pada hari ini bersama dengan Ustaz Razak. Baik, murid-murid yang Ustaz kasihi dan sayangi sekalian. Okey, yang pertama Ustaz ingin bertanyakan soalan, apakah itu sifat tasamuf? Adakah kamu mempunyai pengetahuan yang sedia ada tentang sifat tasamuf? Okey, sekarang jom kita lihat bersama-sama apa itu pengertian untuk sifat tasamuf. Okey, tasamuf ini bererti sifat toleransi iaitu bertolak ansur dan mudah memaafkan. Okey, itulah yang dimaksudkan dengan sifat tasamuf. Yang kedua, tasamuf juga bererti berlapang dada, berfikiran terbuka dan dapat menerima atau menghormati pendapat orang lain. Okey, jadi anak-anak murid semua faham mengenai pengertian sifat tasamuf. Sekarang kita akan lihat beberapa contoh sifat tasamuf Nabi Muhammad SAW di dalam aspek keluarga, di dalam aspek masyarakat dan juga di dalam bersama-sama dengan sahabat. Okey, jadi jom kita lihat yang pertama iaitu mengenai sifat tasamuf Nabi Muhammad dalam kehidupan berkeluarga. Okey, yang mana Nabi Muhammad murid-murid merupakan rasul dengan pemimpin negara yang mana rutin harian baginda sangatlah sibuk. Namun begitu, baginda tetap membantu isteri-isterinya di dalam urusan rumah tangga. Nabi Muhammad SAW juga sentiasa berlapang dada dan memaafkan anggota keluarga baginda. Sebagai contoh, pada suatu hari, cucu baginda yang masih kecil yang bernama Hasan dan Husin memanjat ke atas belakang Nabi ketika baginda sedang sujud. Nabi Muhammad meneruskan solat selepas Hasan dan Husin turun daripada belakang baginda. Di sini, baginda tidak memarahi mereka, bahkan mendidik mereka dengan kasih sayang dan sopan santun. Jom kita lihat juga sifat tasamuf Nabi Muhammad dalam kehidupan masyarakat yang berbilang agama. Sebagai contoh, mari kita lihat kisah Nabi Muhammad yang berada di Taif, di mana pada suatu hari Nabi Muhammad dan Zaid bin Harisah menuju ke Taif dalam cuaca yang sangat panas untuk berdakwah kepada penduduk Taif, di mana pemimpin dan penduduk Taif pada ketika itu menolak dakwah Nabi Muhammad dengan kekerasan. Walaupun begitu, mereka menghina dan mengusir baginda, namun baginda tetap meneruskan dakwah dengan penuh kesabaran. Mereka melemparkan batu sehingga kaki baginda luka dan berdarah, di mana baginda Nabi Muhammad SAW merasa berduka cita dengan kejadian yang berlaku. Tetapi baginda tetap tidak putus asa dan tidak menyimpan perasaan dendam terhadap mereka. Di sini, baginda Nabi Muhammad memaafkan mereka dan berdoa semoga lahir daripada keturunan orang Taif itu generasi yang beriman kepada Allah. Okey, inilah yang di mana sifat tasamuf Nabi di dalam kehidupan masyarakat yang berbilang agama. Okey, kemudian kita lihat pula mengenai sifat tasamuf Nabi Muhammad dalam kehidupan bersama-sama dengan sahabat. Okey, sebagai contoh, Ustaz datangkan satu kisah di mana Anas bin Malik berkhidmat sebagai pembantu Nabi Muhammad sejak beliau kecil lagi, di mana baginda Nabi Muhammad SAW melayan Anas dengan kasih sayang dan santun. Kemudian, pada suatu hari, baginda meminta Anas menyelesaikan satu tugasan, di mana Anas keluar rumah pada waktu itu dan kebetulan bertemu dengan kanak-kanak yang sedang bermain di pasar, di mana tiba-tiba Nabi Muhammad memegang tengkuk Anas dari belakang dan Anas menoleh ke arah baginda yang sedang tersenyum sambil mengingatkan beliau agar menyelesaikan tugasan yang diberikan. Okey, di mana dalam situasi ini murid-murid sekalian, Nabi Muhammad tidak bertindak memarahi Anas, sebaliknya mengamalkan sifat tasamuf iaitu bertolak ansur
dalam menangani sesuatu perkara. Jadi Ustaz berharap anak-anak semua, murid-murid faham mengenai contoh-contoh yang Ustaz berikan mengenai kisah ataupun sifat tasawuf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik murid-murid, alhamdulillah kan di mana Ustaz telah memberikan iaitu apa itu pengertian tasawuf, contoh-contoh sifat tasawuf Nabi Muhammad kan, dan di mana sekarang kita ingin melihat apakah iktibar daripada sifat tasawuf Nabi Muhammad SAW yang ditunjulkan dalam kehidupan baginda. Okey, yang pertama, iktibar yang pertama yang kita boleh ambil, kita boleh contohi adalah sentiasa berlapang dada. Okey, di mana sebagai seorang Islam, umat Islam, kita perlulah berlapang dada dan memberikan kemaafan jika dikritik ataupun dihina. Kemudian yang kedua, sabar dan menjauhi pergaduhan dan tidak berdendam dan menghormati perbezaan pendapat dalam sesuatu perbincangan. Yang ketiga, kita juga mestilah tidak boleh tasawuf pada perkara yang melibatkan akidah dan ibadah. Walaupun kita digalakkan bersifat tolak ansur, tetapi di dalam bidang akidah dan juga ibadah, kita tidak boleh bersifat tasawuf. Kemudian yang keempat, mengamalkan toleransi dalam masyarakat yang berbilang bangsa dan agama. Dan yang terakhir, sentiasa berfikiran terbuka untuk menerima perbezaan budaya dan juga cara hidup orang yang lain. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberi pengajaran input yang berguna kepada murid-murid semua, insya-Allah. Secara kesimpulannya, murid-murid yang Ustaz kasihi sekalian, sifat tasawuf ataupun sifat toleransi ini amat penting diamalkan oleh kita semua. Jadi sekiranya murid-murid telah faham mengenai tajuk sifat tasawuf Nabi Muhammad yang unggul ini, murid-murid sekalian bolehlah mengambil ujian pentaksiran ataupun kuis yang telah Ustaz sediakan di bawah nanti. Okey, jadi itu sahaja daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.